kasih saudara pengacara majlis Cik Khairul Izzuan, Yang Berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, mewakili Naib Chancellor. Yang Berusaha Dr. Nurhaliza binti Ismail, pengarah Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan Alam Sekitar di BKL. Yang Berusaha Puan Safariza binti Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan ataupun JAS Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, termasuklah rakan-rakan daripada jabatan-jabatan JC Kerajaan, daripada UPNM, daripada Jabatan Alam Sekitar, daripada Jabatan Kesihatan Alam Sekitar di BKL, mungkin rakan-rakan strategik yang lain, Alam Flora. Tak nampak sebab semua hijau, kan, sama color dengan pokok. Dan juga yang tidak lupa adalah para peserta yang majoritinya terdiri pada para mahasiswa Universiti Awam di Malaysia ini, khususnya di Lembah Kelang mungkin, tapi saya dengar daripada pihak pendaftar tadi yang paling jauh ada daripada Pahang, Universiti Sultan Abdullah, dan mungkin tak tahulah, ya, USM mungkin tak ada, UUM tak ada, UTM tak ada, mungkin ada. Alhamdulillah semua ada wakil-wakil yang datang. So saya ucapkan selamat datang ke Kuala Lumpur, ke Taman Tasik Permaisuri Kuala Lumpur pada pagi ini. Dan tak lupa juga ada rakan media juga pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir pada program pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan majlis perasmian program Ekoris Hijau dan Sejahtera sempena sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2025. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar di BKL, Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta UPNM ataupun Universiti Pertahanan Nasional atas inisiatif mengajukan program bermakna ini yang menggabungkan elemen pendidikan, sukan dan kelestarian alam sekitar. So sebab itu ramai yang kita jemput ataupun peserta ini adalah terdiri pada mahasiswa universiti awam di negara kita, sebab mungkin lebih mudah dibawa ke sini, kan, dan satu lagi memudahkan pemahaman ataupun kita memupuk pendidikan kesedaran alam kita khususnya kepada para pelajar universiti yang terlibat. Terlebih dahulu juga saya ingin merakamkan ucapan salam daripada Yang Berhormat Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Town Planner Dr. Maimunah binti Muhammad Sharif, kerana tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini sebab beliau ada komitmen ataupun urusan yang lain. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa Hari Alam Sekitar Negara ataupun HASN disambut setiap tahun bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Tema sambutan pada tahun ini iaitu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama amat bertepatan dengan inspirasi Pelan Hala Tuju Kuala Lumpur ke arah Sifar Sisa 2040 yang menjadi panduan di BKL dalam usaha menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar hijau, sihat dan sejahtera menjelang tahun 2040. Melalui pelan ini di BKL menyasarkan pengurangan 60% sisa pepejal ke tapak pelupusan menjelang tahun 2040. Ketika ini, Kuala Lumpur menghasilkan 3,000 tan sisa pepejal sehari dan hampir separuh daripadanya sebenarnya boleh dikita semula jika pengasingan sisa dilaksanakan sepenuhnya daripada sumber, iaitu daripada tempat asal ataupun tempat sisa itu dijana. Inisiatif ini amat penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan serta memelihara kelestarian bandar kita. Sebagaimana kita tahu juga, Kuala Lumpur ni kita tak ada pusat pelupusan, semua sisa pepejal ataupun sampah tadi kita lupuskan di luar Kuala Lumpur. Itu adalah satu kos yang besar untuk kita menghapuskan sisa tersebut. Sebab itu kita menggalakkan pelaksanaan recycle tadi. Dalam masa yang sama, penggunaan plastik sekali guna juga perlu diberi perhatian serius. Berdasarkan kajian di Kuala Lumpur oleh Closing
The Loops baseline dianggarkan 161,000 tan sisa plastik dihasilkan setiap tahun di Kuala Lumpur. Dengan sebahagian kecil daripadanya mencemari alam sekitar dan juga sumber air di Kuala Lumpur. Walaupun KL ni tak ada laut, tetapi kita ada sungai. Kadang-kadang sampah ataupun sisa buangan tadi kita buang ke dalam sungai yang telah menjadi kos ataupun menjadi beban kepada kita untuk kita membersihkan sungai-sungai tadi. Plastik merupakan pencemar utama yang menjejaskan ekosistem dan kesihatan manusia. Oleh itu, marilah kita bersama menyahut kempen hindari plastik sekali guna dengan menjadikan pengurangan penggunaan plastik sebagai amalan harian. Pilihlah alternatif yang lebih mesra alam seperti beg guna sekali, beg guna semula, bekas kita semula dan bahan biodegradasi. Langkah kecil ini jika diamalkan bersama mampu memberi kesan kepada bumi kita. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan para peserta EcoRace, pada pagi ini saya dimaklumkan bahawa program EcoRace ASN 2025 pada pagi ini melibatkan penyertaan warga Kuala Lumpur serta para pelajar daripada 13 buah universiti awam seluruh Malaysia. Mungkin di Semenanjung sahaja, tak ada Sabah Sarawak. Ini membuktikan semangat kerjasama melalui pendekatan 4P iaitu Public Private People Partnership dalam memastikan pembangunan Kuala Lumpur kekal seimbang antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar di Bandaraya Kuala Lumpur ini. So akhir kata saya ucapkan selamat bertanding dan bertandinglah dengan semangat pertandingan yang baik ataupun yang jangan bertanding kan ada yang buat sampai bergaduh dan sebagainya. Jangan ada pula yang jatuh, cedera, ada insiden dan sebagainya. So bertandinglah dengan keadaan yang selamat dan dengan penuh semangat pertandingan. So saya tak nak ambil masa yang panjang. Mungkin tadi kita dah warm up, dah panas. So mungkin dah ada yang berpeluh. Kita akan teruskan program kita khususnya kepada para peserta. Selamat bertanding dalam program EcoRace Hari Alam Sekitar Negara peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar yang sifar sisa menjelang tahun 2040 serta memastikan bumi yang kita warisi ini kekal, indah, bersih dan sejahtera untuk generasi yang akan datang, khususnya kepada generasi muda yang ada pada hari ini. Alam sekitar tanggungjawab bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita lambaikan tangan ke udara. Saya sebut terima kasih dan sebut demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Untuk rangsuman pada hari ini kita bersilakan.